segala rasul bersifat dengan amanah gapo kepercayaan betul hati boleh harap rasul tak kerja benda khianat. Rasul ni betul hati tak ngenak dan tak kerja benda haram makruh, lagi pula benda khilafu aula pun rasul tak kerja, apa tah lagi benda yang lain tu wajib kita iktikad. Dan waktu dia kecil, waktu dia besar, waktu jadi rasul, siapa mati dia tak kerja benda haram. Apa kita ni dan juruh tak mana pun dia kena kerja benda haram. Walau jadi baba, walau jadi wali, walau jadi ulama, tak lepas kena berlaku maksiat besar haluh ringan berat tu kena tepuh. Tapi rasul ni tak bertepuh kerja benda deraka dengan Tuhan. Tu orang panggil rasul ada amanah dan kepercayaan betul hati orang panggil. Tu wajib kita iktikad. Lama tiga kita duk ngaji gapo we? Huraiya yang tiganya sifat-sifat rasul. Sifat-sifat rasul ni dah kena bersifat pula dengan tabligh. Gapo tabligh? Menyampai barang hak Tuhan suruh siapa. Wajib kita kena tanamlah hati masing-masing sungguh segala rasul yang menyampaikan hukum, segala hak Tuhan suruh siapa dia siapa belaka. Lebih lagi Nabi Muhammad SAW ni suti dunia ni tak ada kira lah orang kulit hitam, kulit putih, tinggi rendah, besar kecil, negeri di mana-mana, Nabi ya sampai belaka segala hukum. Tak supaya Nabi lain rasul lain, supaya Rasul Musa ya khah pada Bani Israel. Nabi Isa pun khah pada Bani Israel. Tapi Nabi Muhammad dak weh. Lalu likung langit ni Nabi semua jom menyampaikan hukum Tuhan, hak Tuhan suruh siapa, iaitu suruh berimeh dengan Allah, suruh berimeh dengan dia tu jadi rasul. Tu orang panggil asas hak pokok. Wajib kita iktikad lagu tu dah. Lepas tu yang keduanya orang panggil tabligh, orang panggil setengah pada setengah. Hak sudah Nabi nak wis siapa kau sahabat ni ya royak, ya tak sewi kau ya ni ya tak royak. Hak ni atas pilihan Nabi, atas pilihan rasul lah. Dia nak nyampai kepada sahabat dia atau tak siapa. Tu dia panggil tabligh hak lama dua. Lama tiganya untuk Nabi saja. Jadi Tuhan siapa untuk Nabi lah. Untuk Nabi tak wiroyak kau siapa-siapa dia. Sabit itulah Nabi kata kalau muntahu. Supo dengan aku tahu labakaitun kasira wala dhahiktun qalila. Nasya kamu tu duk hari-hari banyak ngateriak. Teriak ya hari-harinya. Kalau mu tahu supaya aku tahu, Nabi kata. Wala dhahiktum qalilah, nascaya kamu sikit sangat muduk suka dia. Muduk dengan suka dengan galak sikit sangat ya. Hari-hari muduk penuh dengan air mata ya. Sebab apa? Sebab mu tahu barang sekali supaya aku tahu. Habis tu banyak lagi lah perkara yang Nabi duk pikir hak kita tak tahu. Hak utuk tah Nabi. Tiga tu bila kita kemas kejaklah hati masing-masing dah, lalu tu tak cukup lagi we kena nampak dalil. Tak dalil tak jadi. Pada dalil tu dua, nakal pada Quran, lagi pula dalil bahasa fikir dengan akal kita. Sebab hakikat makrifah ni ada tiga. Al-jazimun mutabikun lil haqqin an dalilin. Kita jazai, kita cerak putus kata segala rasul bersifat dengan tabligh menyampai. Bila kita kejak situ dah ngadiri perkara hak Tuhan suruh pun gitu juga. Pasal lagi kena andali, kena nampak dalil. Kalau tak nampak dalil berdosa sepatu hak rasul pun. Dah. Sampai sini musannif pun buat hari dalil lah. Kita sambung minggu lepas kemarin dah. Baik. Dan dalil atas tabligh, dalil-dalil tu menunjuklah royak. Dah orang panggil pas dalil ya ada berapa tu? Dua dah. Dalil seorang panggil madlu. Madlu dah. Madlu perkara yang ditunjuk. Supaya kata Tuhan tu kita ngaku kata Tuhan tu ada. Manakala kita ngaku Tuhan ada, kita putus dalam hati Tuhan ni ada sungguh. Sungguh siapa tak terima nak kata tak ada. Mana kata dalilnya? Kata Tuhan ada, kita kata makhluk ni. Makhluk ni jadi dalil. Madlu Allah Ta'ala. Boleh kita pergi Allah Ta'ala tu
tu orang panggil dulu. Kerana yang ditunjuk dengan Allah ni. Kerana Allah ni kita tak terima nak ada sendiri. Kena ada yang jadi. Yang jadi siapa dia? Allah. Allah tu orang panggil madlu. Alam ni orang panggil dalil. Kalau kita pergi makan pulut kan nampak dera. Nampak dera kain lepas tu lak. Tu kain lepas tu orang panggil dalil, nunjuk kata pulut hadap kau ni. Ya buat kain tu. Lepas tu diri tempat pulut tu orang panggil madlu. Kalau ditunjuk kain tu. Tu nak beza dalil dengan madlu. Dah, sampai kita pergi makan pulut dia ada lepas dera dia tu. Tu tanda menunjuk kata pulut duk dalil. Pulut tu orang panggil madlu, kain lepas hak dia tak di tepi tembok, hak tu dalil. Tu baik. Kemudian ia kata pula, dan dalil atas tabligh mereka itu mereka segala rasul. Bukan Nabi Muhammad seorang dak lah, belakalah. Ialah kita fikir, kita mana kita orang mukallaf, nak keluar orang bodoh, nak keluar orang gila, nak keluar pula budak-budak hak tak ada balik. Demo tu tak apalah, tak fikir pun. Dah, tapi kita orang mukallaf hak cukup umur, dah ada akal, siapa seru pas selamat pada buta tuli. Hak orang ni nama mukallaf, lalu tulah mu kena fikir. Fikir kan? Fikir tilik, yakni tilik dengan mata kasar terus sampai di hati. Dah, tilik dengan akal fikir iaitu dah. Kita fikir tilik siapa ke fikir tu? Fikir kan? Jika mereka itu mereka segala rasul tidak bersifat dengan tabligh, buat takdir fardu mari. Tidak tak pecah masalah. Dah, supaya Tuhan duk katanya laukana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau sekiranya tak ada Tuhan yang lain daripada Allah. Dah, sekarang mana sekiranya ada lagi Tuhan yang lain pada Allah, ada tu you duk cara ke langit bumi. Tuhan Allah seorang, pas Tuhan lain lagi ada seorang lagi. Duk cara ke langit bumi supaya dengan Tuhan duk cara. Maka lalu tu Tuhan jawab la fasadata. Nascaya membawa kepada Allah ni tak boleh nak ada. Kalau dua. Takut dia modal murih kau kalu. Tuhan sendiri kecek kalu. Pas kita tengok Allah tak ada rusak apa duk lagu tu menunjuk kata Tuhan so tu. Kalau dua tak boleh jadi rusak Allah ni. Kucat takih bisa atau boleh jadi tak ada dulu. Pas tak ada dulu kucat takih kita tak terima sebab Allah sudah ada dah. Tu menunjuk kata Tuhan so tu kecek kalu juga. Lau wuzina imanu Abi Bakrin. Kalau nyotimeh ime Abu Bakar, Nabi kata, bi imanil alami, gitimeh dengan ime yang ada dalam makhluk ni. Tak ime Abu Bakar sebelah, tak ime fak kita sebelah. Tu Nabi kecek kalu tu. Pas lagu mana? La rajaha nasjaya berat ime Abu Bakar lagi. Tengok hebatnya dah. Sute dunia ni. Tak kelo ambil ime Abu Bakar tak sebelah. Ambil email fak kita tak sebelah. Lepas tu berat mana? Berat hak email Abu Bakar lagi. Tu setara mana tak tahulah email dia dah. Tu pakai hipung kita setelah dunia. Tu apa tu? Kecek kalu juga. Sampai kita tak sabosel lah. Kalau untuk kita nak berkemah, nak kejak, kita yakin dah. Kata segala rasul bersifat dengan tabligh. Tapi kalau tak bersifat, apa nak kata? Tu baik jalan tu. Baik. Kalau tak bersifat, apa nak kata? Yakni yang nak tafsir menyampaikan bagian yang disuruh akan mereka itu menyampai dia kepada makhluk. Dah. Jika dia tak sapa bagian hak Tuhan suruh sapa pada makhluk, lagu mana? Nasya adalah mereka itu mereka segala rasul bersifat dengan sifat kitman. Dia tak boleh pergi kara lazimnya. Kalau segala rasul tak menyampaikan hukum, tentu dia tembuh tubik mari bersifat segala rasul dengan kitman. Gapo kitman? Arti kitman ni menyembunyikan bagian yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Kan dia tu kan segala rasul.
Nah, kalau sekira segala rasul tidak menyampaikan hukum hak Tuhan suruh menyampai, tentulah segala rasul tembuh tubik kepada kitman. Tubik kau tu, tubik bersifat dengan kitman. Gapo kitman? Susuk sembunyi, tak menyampai. Jadi berlawan dengan Tuhan. Tuhan suruh siapa? Dia dak. Tu apa nak kata kalau lagu tu? Kalau gitu, dan iaitu gapo? Menyembunyi barang yang disuruh mereka itu dengan menyampai dengan kepada makhluk tu. Tak situ mustahil atas mereka itu. Mustahil, tak boleh jadi di atas segala rasul nak susuk ilmu. Tak boleh jadi. Sebab apa? Segala rasul tak susuk tu. Boleh jadi mustahil. Segala rasul nak susuk ilmu tu mustahil. Sebabnya kerana kita sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu kepada makhluk dan yang sampai kepada kita semua ini. Jadi nak ayat tu tak boleh jadi ya nak tusuk. Sebab apa? Sebab kita makhluk ni tahu belaka. Kata Tuhan kita nama Allah, pas mari siapa dia tu? Kita kena semaya, mari ke siapa dia? Kita kena puasa sebulan sekali, sebulan setahun sekali, mari siapa dia? Kita kena pergi buat haji dah, ada kuasa, mari siapa dia? Kita tahu berita akhirat, lepas pada mati masuk le kubur. Pas kubur tu pula ada nikmat, kubur tu pula ada azab. Siapa kita tahu siapa dia? Lepas daripada kita duduk le kubur tu bik daripada masa jemur tengah panah, bukan panah pening. Ni pun kita habis cekak dah, panah tak tanggung dah. Hari-hari tak ada orang tak sumuk kata panah. Panah weh, panah weh. Tu nak hari tak ada kira pia-pia nak royak dah, tak boleh nak tahan dengan panah. Tapi panah akhirat esok daripada masa dah beribu ganda lagi dengan kita panah dunia. Habis tu kata ada amalan agak tak ada jalan sungguh lah. Dah habis tu kita kena usaha wisu boleh-boleh lah. We dapat boleh kita teduh wah nak arah. Dah we dapat lah. Di sini tempat usahanya. Tapi lah ni kita usaha kot lain. Usaha cari kot mata duit, kot naneme, dah kot kerja buat pangkat saja ya. Ada pun kita nak cari jalan dapat boleh teduh nak arah ni. Allah akbar dah. Ada tak berapa ramai. Sebab tu kita kena fikirlah. Sabit yang kata sini dah dengan makna nak royak kita tahu dah. Tahu pula siapa timam-nimam amalan kita. Kita duk ngaji nampak tak? Kita duk ngupak nampak tak? Tak dosa. Tapi kena timam esok. Nampak benda. Tuhan jadi berjising. Tahu Nabi duk royak. Lepas kita kena terima pula surat kanan kiri. Kalau milik kiri tak nak orang celaka. Milik kanan tak nak orang bahagia. Lepas kena jalan pula jemaah tasirak lakah getak. Nak ikut serga. Bukan getak baik ubah ni. Bukan getak zakat, bukan getak sungai bukan getak sungai di Lubeh. Getak nama di jemaah Siratal Mustaqim. Hak kita ada buat amal lepas maya ngorek, lepas maya subuh. Sekali tak apa dah tak. Mik hak pandak, baik mana dah hak pandak? Kadah. Oh kadah. Tok Nebe tak mari pula dah Tok Nebe. Oh ya raya habis dah Tok Nebe weh. Aku duk raya lagi lah. Sahabat sawah cuk hari ni dah apa? Tak banyak hari dah. Baca apa dah lek? Rabbana tamim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pandai ya. Ayat Quran dah. Cerah muka kita pun cerah. Duk tas dunia pun muka tu bersih nampak dah. Tak ada kena pakai kering dah. Kali lepas ngorek, kali lepas subuh. Allah. Kalau kita nak hak panjang ya lagu ning ta. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahida wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Tu hak panjang sikit. Sani hak pandak. Rabbana tamim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tu lah. Kalau pandak pun tak ingat, panjang kau tak ingat, tak ada celah lah. Tak ada celah kita nak baca sebab boleh memendekkan getak jemaah tasirak.
Bah kalau boleh panjang ingat, hak pandai ingat Allahu Akbar. Ada apa? Mintalah Nabi royak kamu getok panjang jadi pandai. 3,000 tahun nak jalan rena gak lek. Setengah kata 15,000 tahun. Allah, 15,000 tahun. Ambil bombing sampai langit 35 tahun ya. Panjang. Tu ni 3,000 tahun. 15,000 tahun. Tu hak pandai, sani hak panjang. Tu tak kita lah. Pak kita tahu mana getok ada tu. Nabi royak. Ni dalil boleh kata segala rasul, segala nabi yang menyampai hukum. Walaupun kita nampak duk mengaji guru tu, baba tu, ustaz tu, tapi asah mari siapa dia? Mari Nabi Muhammad lah orang royak. Sabit Nabi tu akak darjat yang lebih hari-hari. Kerana asah mari ke dia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Di saat-saat lah ni pukul 3 ni terlebih baik daripada pukul 2 saat ni. Pas pukul 4 pagi lebih baik pada pukul 3. Pukul 5 lebih baik pada pukul 4. Nabi hari-hari nak masa, nak saat, nak je, nak wik nanti. Tuhan akak darjat Nabi lebih. Sebab pengasah mari kepada dia. Kita naik turun. Main ngaji hari ni boleh sikit. Minggu mari tak ada mari kurang sikit. Dia jadi lagi tu kita tu naik turun. Terbaik tu. So dalil kata segala rasul menyampai ni sebab kita tu boleh tahu sikit banyak hukum ahkam learning tu. Pas tengok duk tahu mari ngaji pula, main ngaji pula. Tu so situ dah dia boleh mari tu. Baik. Tu mana sudah mengetahui akan beberapa perkara yang menyampai mereka itu, mereka segala rasul menyampai kepada makhluk yang sampai kepada kita semua ini. Siapa tu? Dengan bertalu-talu dan bertali-tali yang mengambil akan dia akan hukum ni daripada rasul. Situ mari mengasah pada dia. Ngaji dia ni tahu ngaya ni tahu ni suk kali siapa suk di Nabi. Tu dalil kata rasul Nabi ni menyampaikan hukum. Suk di rasul. Nabi tak apa untuk diri dia ya. Nabi Khaidir ke? Untuk diri dia ya, tak ada siapa kau orang dia buat amal cara dia. Dia megak untuk diri dia ya. Rasul ni dia kena sapa semua makhluk ni. Nabi Muhammad. Lepas tu yang kita tak boleh tahu tu, mari tali-tali beralu-alu. Mari sapa kepada kita. Kalau kita periksa-periksa, temu sapa di Nabi Muhammad. Sini dalil kata Nabi kita ni menyampai kepada kita, dia tak susuk sama sekali. Kalau dia susuk, kita nak tahu mana. Semaya 4 rakaat zuhur, semaya 2 rakaat subuh. Tak lama pula nak nyemelih gerbang. Semua dia royak belakang tu mari pada Nabi. Terbaik. Dan lagi pula maka jika menyembunyi mereka itu, mereka segala rasul. Buat takdir pula. Kalau rasul ni susuk, rasul tak royak, Tuhan suruh royak, dia tak ada royak. Maka orang ni lagu mana? Maka Nabi, maka lagu mana jadi pula? Maka jika menyembunyi mereka itu, nascaya kita semua ini tidak dapat mengetahui suatu pun. Tak tahu sekarang habuk. Tak tahu sekarang habuk lah kalau saya tusuk. Apa tak ada orang Islam tak tahu. Kurang-kurang boleh bila rukuk email wala tak boleh hoyak tafsir pun. Yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Yang ketiga percaya kepada rasul. Yang keempat percaya kepada kitab. Yang kelima percaya kepada gapo dah ji? Aku menera. Yang lima. Anak kepo jimo ni tak tahulah. Tahu tak tahu. Tak ingat ji rukuk email yang kelima. Ada yang rajin ngaji pun. Mubarak. Oh. Allah. Mulagu mana tak? Cahaya ikamat kena klik ngapa je. Ngapa tak kereta tak apa dah. Teruk dah ke. Pada ke bini pak demo tanya rukuk email Islam tak boleh jawab malu kau orang. Tu emailnya tanya kaligus moga hak asah hak ni. Ya kene tu teh gapo teh? Uyak ucuk molek teh yang ni. Apa lagi? Tak cuk gak teh pun
Tak cuk pak lagi lek belakang tu. Saat ni mudah percaya ke mak cuk dah. Tak cuk kata mumpung nak mengaji kata weh. Yang buat tinggal karu dah Allah tinggal dah Allah tinggi ni 2 minggu. Nah dia tak tahulah. Tak nak bepak dah. Yati pun tak ada mari. Mari mujul hati weh. Hak yang ni wajib kita kena berime qada dan qada, baik dan jahat, iman dan kufur daripada Allah. Habis cuk lah. Tu batal karah pahurai tu panjang 2 jam tak cuk. We ingat batal karah pun tak apa dah. Klik ngapa molek ji. Nya buat jong tak tahu gitu. Aku ni lu pucai juga uduh-uduh pun. Belah tadi lu pucai pantai pun. Ingat tak lu pucai apa ruku email tak ingat. Ruku Islam kau macam lu pucai tu lu boneh. Aku pergi kau tu. Tak boleh kena we ingat baru. Okey, kalau kita ada beri medah tapi batal karah tu kena we ingat. Dah. Terbaik. Kemudian nak we reti sini katanya dah kita boleh tahu tu rukun iman. Dah ada ni percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitabullah, percaya pada hari kiamat, percaya qada dan qadar, baik dan jahat, iman dan kufur daripada Allah. Rukun iman tu baru boleh panggil amanu, orang telah beriman. Kau ni orang anak koci serga ni. Pas tiba-tiba kita boleh tahu nekara ni mari siapa dia? Mari pada tok guru tu, ustaz tu, cikgu tu, pesa-pesa temu nabi. Banding dalil kata nabi kitanya tak susuk. Hak tu susuk siapa? Tu nak we nampak. Dah ke? Pasta kedai mari kalau dia susuk. Nascaya kita tak boleh tahu cara habuk lah. Kalau dia tak royak ke? Dah habis itu baik. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh tak. Lagi pula menyembunyikan barang yang disuruh menyampai itu haram. Tambah-tambah orang rasul pula. Tuhan suruh royak kata sembahyang 5 waktu wajib. Nabi pergi susuk misalnya. Tuhan royak puasa kena puasa di bulan Ramadan 30 hari atau 29. Nabi pergi royak 28 ya, susuk sehari. Tak sebanyaklah, sikit tak boleh dah. Hukumnya haram. Tambah-tambah duk tak rasul pula. Lagi pula dikutuk akan dia dan akan menyembunyi barang yang disuruh tu. Tak situ domain dia. Dikutuk lagu mana lek? Dilaknat. Dilaknat, kelimah yang jauh pada rahmat Tuhan. Sebab itu orang ada ilmu tak hidup susuk ilmu. Kena ngajar orang tahu. Tapi nak ngajar, nak goyak pun ada syarat lah. Syarat apa? Syarat demo minta. Kita nak ngajar no demo tak minta. Agak duk panggil mari weh ngaji weh, aku nak ngajar ni. Nampak kekok orang panggil. Tu. Kita minta dia tak sing ngajar. Tu tak baik dia kerana masuk le tusuk orang panggil. Masuk le susuk orang panggil dah. Pas segala rasul kalau dia susuk, kita tak boleh tahu segala hukum akam. Ni kita tahu dah. Tu nak kata tak susuk. Pak kalau dia susuk pula masuk di dalam haram. Hagana boleh kata haramnya kerana dia susuk ilmu Allah Taala hak tu susuk apa. Pas lagi dia tu masuk dalam kutub, masuk dalam jauh daripada rahmat Allah Taala. Mana dalil? Nabi ada riwayat. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ada katimul ilmi mal'unun. Ni hadis Nabi sendiri. Artinya bermula yang menyembunyikan ilmu itu, jawabnya dilaknat akan dia akan menyembunyikan ilmu. Dilaknat, disumpah. Ni sabit kita ada ilmu akhirat jangan susuk. Ilmu dunia tak apa, awak tepung. Pandai gula, pandai buat teri mandi, pandai awak nonde, pandai awak gula beluk, pandai gula besar, pandai awak tepung. Demo no tak boleh weh, kena belajar ni kena bayar tak apa. Ilmu akhirat tak boleh rukus maya bak kena Tuhan. Demo nak wirti, demo nak belajar kita kena ajar. Tak belajar nama susuk dilaknat. Tu Nabi kata sendiri. Sebab tu kita ada ilmu akhirat ni wajib kita kena ajar demo, tapi syarat demo nak lah. Demo tak say kita nak mengajar lagu mana. Bagaimana sepok lagu duk cari timba tu bukan dia lah kita kata. Dah.
Terbaik orang panggil dah. Tu katimul ilmi mal'unun, artinya bermula yang menyembunyikan ilmu tu dilaknatkan, dia akan yang menyembunyi orang lah, yang membunyikan ilmu jadi laknat, disumpah oleh Allah Taala. Dah sabit sikit banyak kita reti, kita ajar demo lah. Pada mengerti ngak kita ada ajar tu, masuk dalam orang panggil wa ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu orang ambil naf'at hak kita duk ngajar demo. Sabit sepatah dua patah pun kita ajarlah demo. Supaya doa saat ni kita ingat tak ajar demo lain pula. Rabbana atimim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tu setengah daripada dah kita ajar demo lain reti. Kita mati demo dua amal hak kita duk bawa tu pala supaya kita duk ajar dah. Boleh kita tu orang panggil ilmu yang ada manfaat hak kita duk ajar demo. Kalau ajar ilmu tak boleh, ilmu sihir sudah. Demo pergi pandai ilmu sihir dengan sabit kita. Kita mati dah. Demo buat ngenak dia tu, buat ngenak dia ni, karut dia tu, sihir dia tu, sihir ni. Sakit demo, uzur demo, sabit kita lah orang yang ajar. Walau kita mati dah, jahat teh hak kita, hak anak murid kita ada buat jahat tu, siapa kutuk guru. Sebab tu guru buat sabak video tu pandai. Dia tu pun ajar orang lain pula. Tu tali yang benda jahat. Tu pun belana juga deh. Orang dia ajar benda jahat tu yang mati. Siapa yang mati dah pun sebab dia ajar benda jahat. Habis janganlah dia sebut benda jahat, tak usah dia ajar lah. Dah kita mati tak ada taubat, orang lain duk bawa kita duk ajar perkara yang jahat. Siapa kita walau kita mati dah pun. Kita kena ajar kau benda baik. Suruh kau benda baik. Pergi pakat nak pergi ngaji. Dia pakat-pakat dengar teruk weh kita kau sehari kau dekat nak mati dah. Kau sehari sebentar seminggu. Duk kata 2-3 hari kemarin ya khamis. Khabar-khabar lah hari ni khamis dah. Tengok banyak. Pada banyak lagu tu kita pun banyak foto nak dapat kau matinya. Tu nak royak dah. Apa tu kita royak dia pakat kita dah kelingo. Ya mari dengan sabit kita ajak. Ya boleh follow juta, kita juta juga. Tapi nena bahasa ni jaranglah. Jarang nak ajak nena bahasa ni. Duk nena kelapa, nena kereta, nena tanah. Tu tanah nak jual tu sepitus juta. Dah tak apalah kalau asa buat wi laku cari orang aku nak wi atik kamu. Tu kan nak ana tak apalah malah nak kecek. Tapi 10 tu bawah. Nya carilah nak boleh nena tu. Nena tu tapi tak ada dosa, tapi orang nena tu keliru. Tapi nena duk ajak demo mari ngaji ni jarang. Tapi demo mari dengan kita Allah. Demo boleh 2 juta, kita 2 juta juga. Addalu alal khairi kafailihi. Siapa royak benda baik, siapa ajak benda baik, supaya dia buat dah. Allah, supaya dia buat dah. Tambah-tambah kita repah li atas. Demo takut rugi. Kalau ajak tu boleh dah yang masuk amrum bil ma'ruf, kita kerja benda baik tu ya widah. Demo boleh mari pula tu. Pada jual barisan dah laku tu tak ada apa boleh persen. Ambil dekat macam ngepeng, wajah dak ngepeng. Api tak api, hagas tak gas ada belaka duk ngepeng, hapuyuk hapaye. Bah laku dia sebutih sia. Dia boleh dah persen itu. Lepas tu naik pula dah tamneng dia tu kerana jual laku banyak pula. Banyak cang dia boleh. Tu duk menganan naik kereta tu muka biru. Nak boleh laku sosok pun bukan seni juga. Tapi dia mau usaha. Tapi usaha kau benda baik ni jarang. Tengok tu naik 4 minggu dah tak hari. Apa boleh main? Dah kata selawat 9 minggu. Hidup tubik lah ni ikut dia lah. Bukan dia malah dak dia uzur. Payah kikiat sikit-sikit ya. Tu dia deh. Tu email tu lama menang tu email tu ikut dia lah tu email tu. Ya hak pandai dah, hak pandai tak apalah, hak tak pandai. Tu baik. Tengok gitulah dia katanya. Manakah timul ilmi mal'unun, bermula yang menyembunyikan ilmu itu dilaknat akan dia. Dilaknat tu khabar dia panggil ialah dilaknat akan dia, akan yang menyembunyi mana orang susuk ilmu tu. Laknat ni kelimah jauh pada rahmat lah. Setan dah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada setan yang kena laknat. Setan yang kena supah, setan yang kena rejam.
tu jin-jin tu. Nah, tengok kita baca semua auzubillah. Tagi les semaya baca nak baca Quran, baca. Apa? Kita minta tak save jauh, minta jauh. Tak save kena supaya setan kena laknat. Nah, daripada setan yang kena laknat. Lima laknat ni tak boleh main lah. Tapi orang susuk ilmu ni dilaknat. Pas Rasul Nabi tak ada. Kita orang tidak pun jangan susuk lah. Situ Pak Yon dah. Kalau begitu kata segala Rasul ni dah tidak susuk ilmu. Sebab kita nyata kita dah boleh apa boleh tahu ni. Sikit banyak mai pada dia. Tu kalau begitu tu. Kalau begitu segala Rasul tidak susuk sebab kita dah tahu dah ni, kejaklah, yakinlah dalam hati. Kejaklah, yakin dalam hati. Di hati kita orang mukallaf lah. Kejak saat ni bahawa Rasul-Rasul itu Isa, Musa, Zakaria, Yahya, Isa dah. Nabi Yunus, Nabi Nuh, semualah. Rasul-Rasul, bahawa Rasul-Rasul itu bersifat tabligh. Arti tabligh apa? Menyampaikan, tidak menyampaikan kena siapa. Segala tu. Apabila menyampai dah, tu lazim dia pula. Tidak menyembunyi sekali-kali, tak susuk sekali-kali. Honda siapa dah, tak susuk dah lah. Tak susuk tu sifat ya juga, sifat tabligh juga. Diri menyampai tabligh. Bila kita yakin kejak ada segala Rasul tu menyampai, tak menyembunyi. Tak menyembunyi pun sifat bagi tabligh juga, sifat Rasul juga. Menyembunyi itulah, susuk itulah dipanggilkan mustahil atas Rasul. Habis itu dah. Dalil telah nyata mari dah. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala lah yang amat terlebih mengetahui, kata musannif. Habis sifat yang tiga dah. Huraya yang keempat daripada sifat Rasul pula, nama gapawi? Fatanah. Fatanah, fataniyah belakalah tu. Dah. Fatanah orang panggil. Arti cerdik dan bijak sana. Cerdik saja pada dah, bijak sana pula dah. Gapo yang nak kata tu? Cerdik tu orang panggil orang tajak otak dah. Bijak sana, ya pahlik sana. Orang kecek sekarang ni ya hambak berat. Sebab Abu Bakar pitah demo tu lah. Sungguh ke kata Muhammad, Tuhan wak jalan kota Mekah sampai bayi Muqaddis. Sungguh tu pada mulut Muhammad ni ku dengar dengan telinga kursi. Kalau gitu tak apa. Dah Muhammad ya royak sendiri kata Tuhan wak jalan kota Mekah sampai Baitul Muqaddas. Kalau gitu ya royak. Kalau ya royak lagi naik sampai langit ya tujuh aku percaya. Tu petah lepas letah berat. Tu orang panggil orang cerdik bijak sana tu. Tu habis orang digelarkan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sangat benar. Benar telajak kalau bahasa kita. Nabi tak ada royak tu yang ngaku dah. Tu benar telajak. Tu orang panggil As-Siddiq. Kalau Sadiq, ya benar. Tak ada bunyi kuat mana? Ya benar. As-Siddiq, ya sangat benar. Dah, supaya kita tahu Mahmud yang puji, Muhammadun yang banyak dipuji. Tak serupa kan waktu tu. Habis jangan tinggal tasdik tu. Baca apa-apa jangan tinggal. Jangan tukar tu. Asyhadu anna Muhammad, bukan na Muhammad. Lalu dah. Murid kau Nabi lah, nama sebut tak kena. Paya boleh jadi tamah tak ngaji. Makrak ho duk mana tak tahu. Duk mana dah ji takut menera. Dah tu orang kita tu benar tu. Duk mana? Duk mana tak? Bukan hujung orang panggil humilakum. Pas makrak ha duk mana lek? Kau singayati lah. Tengah halakum. Kena mulai boleh jawab boleh ji. Mu nak minggu batas tu apa nama di Bukit Tambung. Okey. Sati sikit perhati. Kita tengok demo baru boleh jawab dah. Pada dua halkum tengah halkum patak lekum ya ada beza lah. Asyhadu anna Muhammad. Kalau tak pandai beza, asyhadu anna Muhammad. Lah. Ni nak batas mayen. Kalau semayen ada ke sebut nama Nabi tu. Jangan duk tukar. Dah. Sebab dia kita kenal tempat ya duk tak ada apa lah. Ya ya duk kali ngapa dah tak? Ya duk kali ngapa dah? Demo ni lama sikit, ingat dah lama tinggal. Duk bukan dengan ai, orang panggil ai. You sebut kena huruf duk kali dengan ai. Ada pohon ni teh ya duk kali dengan apa? Duk kali dengan hamzah tawa alai. Lepas tu ring ya duk kali dengan apa ji? Sudah lama. Ring ya duk sekali dengan tu lebih tekak belakang lah tu. Kena buat kambang dah muji weh. Dah ke?
wi boleh pada mak orang lain gatik. Demo pakak tu tengok tak ada apa yang ngaji rajin dah kak wi. Tak ke? Tamunya tak boleh ingat lagi tu takwil lagi. Hak demo mudah ingat tu orang panggil tajir sikit. Alhamdulillah tu. Tak ke? Tu. Orang mudah ingat tu hawi tajir sikit. Orang tak ingat tu orang panggil holaka benak sikit. Tu hawi belaka-laka dah. Tapi pakak-pakak bikilah. Sekat tu dululah wallahu a'lam. Ya. Anda nak royak dah. Ya Allah dah. Kitab yang keduanya muka 27. Dah. Duk cara kata dianya wajib atas tiap-tiap mukallaf ni bersegera dengan taubat. Tu ingat molek kadah hati dia dah. Kita duk berdosa dengan Tuhan semua. Jangan duk galik. Jangan duk galik, segeralah kita dengan taubat. Patu Tuhan pun sebut dia kata wasari'u ila maghfiratin. Mugaduh mencepat membangatlah cari jalan ke apa ni Allah Taala. Dah tu orang panggil lebih-lebih lagi kat nak mati. Takut pergi mati dengan kejut nak atas reno. Lepas tu dia ajar kita satu doa baru ni. Dah, orang yang sakit dia sunat bawa doa ni. Sakit dia kira mari tak ada harapan nak sembuh dah. Pak orang nyakit amal 4-5 tahun kau duduk tak gerai tak tika dah. Duduk selebing tak tika, duduk selebing di atas katil dah. Nak makan nak minum gak orang akak dah. Kecek pak teriak, kecek pak teriak. Bunyi pika orang panggil pika apa ya tak ikak ada ni. Yang bucin tak butih dah pika apa duk bunyi dah. Dia mau tak duk ngajar. Tiak lalu dah. Ya ingat zaman kau segar ya tak lari. Terak tak percaya, tiaklah. Tiak bunyi sek-sek tiak apa cik? Ni gitulah orang ngajar tak boleh nak pergi. Dulu kau ya segar dak duk ngak kedai kopi ya. Kafe air kosong gitu mo ya kacang. Pada kecek habang-habang jambu. Begitu je minat kau tu bola. Bopah kena masuk 2 tahun lebih orang bel kak. Tiak lalu dah. Dekat. Dah dia tanyalah anak dia pandailah pitah. Nah, dia tak suara apa dak bunyi anak tu orang bel tiak lalu muka dia ingat tu nak pergi talih. Lah, dia tak mati lagi tu sesat dah orang panggil. Tu ayat penutup dah. Tu nak baca nak gapo tu kak. Lepas tu bila duduk tangga tu ya harap pen sembuh tak ada dah. Sunat ya bawa doa ni. Berarti molek penutup. Nak ambil hak Nabi kat ni. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tu sekat tu hak Nabi. Tuhan mu tolonglah aku. Dah, minta aku mati jangan sakit, masih sansara. Dah, mabuk mati, sansara mati jangan duduk sakit ya Allah. Tu Nabi minta. Pas kita duduk dalam sakit kita bawalah. Harapan kita saat ni hidup tak ada dah. Bawa sunat tu. Mudah-mudahan Tuhan mati kita tak sakit. Tapi kita nak ingat dan sini kena ingat dah lah. Nak pergi ingat kau nak pergi cari surat nak tengok cuming celah mana lagi lek. Habis ingat lah ni selalulah. Pak kalau asa kita nak tambah sikit lagi ada di bawah dah tu. Tak dia weh. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Tuhan, mu apunglah dosaku Tuhan. Tengok tu. Dan mu rahmatilah kat aku Tuhan, mu siyalah kat aku Tuhan. Kasihanilah kat aku Tuhan. Wa alhiqni birrafiqil a'la. Menghubunglah aku Tuhan dengan saing yang paling tinggi. Dengan malaikat dah lah. Dengan Allah dah. Tu kita minta tu lek kat nak mati hati we baca lah. Tapi nak baca tu we ingat learning lalu dah. Mu tak ingat lagi Faruk dah. Dak lah boleh ni tak ruk. Kadang ada orang jenis wasa tu nak juga dah kan. Kita tak ada no. Anak kita ingat dah Pada kita ingat kau tak, apa kita sakit kita bawa lah. Dia duduk dalam perut dah. Pas nanti kau sakit kan. Lepas maya kita bawa. Kan orang panggil doa hak comel dia nya buat kat nak sakit ya sunatnya. Tak sakit pun sunat dah doa. Pas kita sakit kita baca boleh lah kita duk baca semua dah. Ni bab masa sakit ingatlah yang ngajar pai bubuh hari tu.
Bila sakit sunat wa doa tu doa apa lah kita anu oh kita tu gimbek-gimbek nak cari go mana tak gerak dah. Tu muntun abang nak baca sekali lagi. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi celuk tangan dia lah bekah. Sudah baca doa tu. Celuk tangan dia pas dia baca doa tadi. Sapuh di muka turun mari sepakat dada. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Hei Tuhan tolong mulakan daku di dalam aku sangat sansara mati dan dalam aku mabuk mati. Minta tolong selamat mati jangan sakit. Patut ulama utama Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil ala. Tu adalah kitab dah, tak ada kena menanda dah. Tu penonton dah tengok seorang dua dalam esok hak baba channel FC dah. Tu baik patu nanti dah baba channel bos sekali lagi lah. Boh demo pun kita kena ingat teruk. Patut saya demo atik tu. Okey. Nama boh demo kita tak ingat. Boleh pala boh tu pala dah tapi pala kita tak ada kita tak ingat. Tu habis itu dah. Tu kadah nak royak. Mak Romli pun lama tak mari dah. Sakit uzur kok mana pas raya dok lagi tu. Tak jadi tu kena cuik lah tu, galik lah tu. Okey, dewasa tak ada uzur apa, uzur kadah ianya royak dah ke. Dok saja tu saja galik lah. Panas-panas basah tu. Dah. Tu baiklah. Habis tengok pula sama mari pula. Tak bayar uzur. Minggu baru tak ada bunyi uzur apa, bunyi tu nak mari. Ngat-ngat dah minggu baru ni. Jadi minggu ni uzur lah. Tak apa uzur tu dah. Lama dah piyo atau bunyi kata nak mari. Uzur. Uzur pakak-pakak berdoa wiya bangat-bangat sial lah dah. Tu baik. Bis itu. Dan lagi pula dia kata lagu mana lagi weh lepas pada doa tu. Dah, dia katanya dan sunat baginya. Bagi mana teh tu? Nak cari domeh tak temung tu. Nak tak mana leh? Dan sunat baginya bagi orang sakit. Kak-kak nak mati tak ada harapan nak sembuh dah lah. Dah, sunat juga mana? Pada ketika itu, pada ketika dia duk sakit tu, sunat bahawa membanyak ia orang sakit tu dah banyak gapo daripada membaca Quran. Pak kita nak banyak baca Quran tak kalau tak ajar kau segadan kau teruk lah. Tu nak royak kata sabit lah ni kena hajar dah. Sejuh sehari ko atau 4-15 hari ko. Jadi kak nak sakit ni ya mudah dah kerana kita duk buat seumur dah. Kalau kau ning tak ada bawa dah kau nun tak ada jalan lah payah sebab duk masru dengan sakit. Macam mana orang kata sunat kita banyak dengan baca Quran. Tak seduk banyak kecek menggolai lah. Ambil Quran duk baca. Dan segala zikir. Sebut kata zikir ni gapo teh? Sebut lama dah nak gapo balik pasal sebab kita zikir ni gapo dah? Tu dengan zikirnya. Teh ni gak ada tak cuk banyak. Dah, zikir-zikir ni lek orang panggil kita sebut hak ada nama Tuhan. Tak kira. Selawat boleh panggil zikir sebab nama Tuhan ada. Subhanallah boleh panggil zikir nama Tuhan ada. Quran boleh panggil zikir orang pakai nama Tuhan ada. Bismillah boleh panggil zikir kadah kerana nama Tuhan ada. Tu orang panggil zikir. Pas zikir dia pecah tu bet dua pula teh. Gapo dua? Zikir dengan makna ingat. Duk dalam perut Tuhan tak ada sebut apa tapi dia ingat Tuhan. Zikir juga. Pasal lagi zikir dengan makna sebut. Subhanallah, subhanallah. Tu zikir dengan makna menyebut. Dah, ada zikir dengan makna ingat. Ada seorang tu sebut lagi ingat lagi. Bila kita kata subhanallah, maha suci Allah dalam perut. Kau si malak dah. Mulut sebut hati mari maha suci Allah Taala. Pamanah kalau kita sebut alhamdulillah, sebut mulut, hati mari pula segala puji bagi Allah. Pamanah kalau kita sebut Allahu Akbar, dah, pas perut kita ingat gapo dah ji? Hai. Bunyi nak senar tu.
Baru Allah jua pula dah ni. Hak ni maha besar, hak mana nak kena tak tahulah tu. Manakala kita sebut Allahu Akbar, kita ingat perut Allah maha besar. Tu nama orang panggil mulut sebut, hati mari. Kalau sebut la ilaha illallah ru, hai Allah jua lah Tuhan. Lagu tu pula. Tu nak mulut sebut, hati mari. Ingat molek penutup. Pahala banyaklah tu sekali. La ilaha illallah. La perut mari Allah jua lah Tuhan. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Perut mari ingat, orang panggil zikir. Ingat, lidah sebut, orang panggil menyebut. Tu zikir dengan mana ingat, mana menyebut. Tak mari bila kita tak ingat mana katik. Tak mari semua pun, mari setengah-tengah, tak apa dah kadah mocik weh. Tu. Dah kita perhati sikit, mari sikit. Tu nak royak tu dah. Dan tasbih, asal ni subhanallah lah, banyak. Dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat Nabi banyak. Habis-habis pandok sekali selawat Nabi tara mana dah? Anak tu deh. Pandok lagi teh. Tu lah panjang dah tu. Anak lagi baru. Ya cedek. Hak pandok kita malah-malah kita buat pandok makcik. Mek Mabuzah nama apa dah? Hati. Mek Mabuzah tu. Maksudnya lah mari kedak tu. Anak dia seni belakang dah. Hak tu duk buka pai dek nung di Nago. Hak ni duk buka mi di Tanyamah ni. Mak butuh main ngaji semua. Tu maksudnya. Amba biasa makan nasi mohya dulu tu. Pada buka kat Tanyamah tu mi keluar tu. Laku anak nama Burhan kau gapo situ. Dah, hak oleh ni nama apa ni? Hak jual naga ni. Dua gambar stiker ke apa tu? Hak tu Mahdi. Mabuzah tu mari bau ni betapa tak nak mari lah ni lagi tu deh. Hak tu Mabuzah. Lepas tu maksudnya tu mek dia tu rajin ngaji mujur lah. Tu dia deh. Pas lawak hak pendek sekali baik mana dah tu? Allahumma salli alaihi. Tu pandok sekali tu. Alai tu klik Nabi Muhammad juga tu. Tu pandok sekali dah. Kita malah nak sebut buh tu Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. Tak pandok tu. Hak ni Allahumma salli ala Muhammad panjang sikit. Panjang sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panjang pada tu sikit Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Kau panjang lah. Kau panjang kau tak ingat dah lah. Tengok selawat patah tu pakai laning duk kok-kok gitu ya. Wan nasil haqqi bil haqq kok hak bunyi gitu ya. Tak ada rumah lubuk dia pak lubuk lagu tu apa ekor sangat hak ingat. Dia bunyi wan nasiri haqq kok gitu ya. Anak-anak pun duk dia. Tak mikir. Apa nak berdoa pun tak ingat. Hatta tu tak ada selawat Nabi. Maksudnya we kadah we. Allahumma salli alaihi. Apa dah? Allahumma salli ala Muhammad tak apa dah. Nak molek sikit bos sedina sikit lagi. We banyak. Panak we banyak kat anak sakit, dia kena banyak dah lah ni ya hajar le boleh. Tu dia dah. Tu baik habis itu so. Dan ku huwallahu ahad. Baca ku Allah pula dah we kat nak mati lek. Tekah kita duk segar lagu ni 70,000 kali. Dah boleh tebuhkan api neraka Tuhan. Kak nak sakit banyak mana weh? Sekurang-kurangnya baca ku Allah kau kita duk sakit ni habis-habis tak ada 100 kali. Hageno ya tak 100 kali tu tak. Kerana adalah hadis sebut. Siapa dia baca ku Allah? Dah, baca ku Allah 11 kali kau dia duk sakit. Tak ada harapan nak sembuh dah cukup 100 kali. Orang ni ada janji riwayatnya lepas seksa kubur. Tu patut ingatlah weh. Kakak kita nak mati kak dah. Kita bacalah ku Allah cukup 100 kali. Mudah-mudahan dengan riwayat dalam hadis kamu tak akan kena azab dalam kubur. Kita kata tak mati esok pula. Ya nak kita suk tu boleh baca 100 kali kak. Dia tak ada weh ku 9 semalam.
Boleh masuk dah lah. Masuk dah. Dekat nak mati boleh 100 kali. Cerah pak esok pula baca lain pula. Baca lagi dia tak ada point, tak ada peri. Boleh makan nasi pula. Tu dia. Waduh baca lain pula. Sebeh duk tangis semua lah. Habis kata pau macam pau betar dia gano dia duk tatak no buah. Tak ada kena gano je sakit buah lalu pau. Pau orang kita elik bila sakit sebeh duk tangis lalu. Kau tak sakit tak ada. Dia sakit sebeh duk tangis jadi buat ngatik molek tu. Ngoi sakit. Kau tak sakit tak ada dia bawa mana. Tengok pau macam pau apa nama motel pau dah nakor ke apa. Tak nanti gano cuba kita sakit. Buah ada. Okey. Orang kita berlagu tu malah buat sebeh tak apa sakit je buat Dia tak buat lagi teruk benar lah. Celah mana lagi dah. Nanti nak ngatik le kubur. Tak ada kena mengatik situ. Tempat balas saya dah. Dah 1 kali tu. Dan dimakiai lagi segala bagai-bagai kebajikan. Tu kak-kak kita duk sakit kita buatlah kebajikan gapo. Lain pada tu kita baca gapo nama lagi doa-doa gapo. Doa-doa gapo minta doa bahasa Jawi apa bacalah. Banyak duk lah kebajikan. Dan makruh keluh kesah. Keluh kesah ni apa nama? Orang panggil mari duduk serabut. Maksud keluh kesah sini orang panggil gelepar kau tu, ngepek kau tu. Duduk bangun aduh sakit, aduh senang, aduh padahlah. Tu makruh tu. Hagena boleh kata makruh kerana tak masuk dalam redha Tuhan. Dok wi sakit kita, wi senok kita, wi sebab kita, wi sekak, dia sendiri dia ke? Kita sok atas diri kita. Dok Tuhan dok wi sakit. Pas dia wi sakit saat ni tu, pas dia ni kita hamba dia, ya Tuhan. Ikut dia buat molek belakang. Pas kita kena raditu billah. Aku puas hati dah Tuhan denganmu. Raditu billah, aku puas hati dah bertuhan denganmu. Tapi takut tak ingat, tak tahu. Okey. Mau ingat dah baru deh. Dah tak ingat pun belana padahal kita waktu bik semua tu dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tu hak banyak. Hak panjang kita wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hatu penuntun ayat. Kita tak ada muka lain dah kakah gini mo dah. Okey. Kita duk kacau suku sembah hijau atas dunia. Tak boleh beli dah kambing tai. Tak boleh beli dah kambing tai naik coleh muta wik. Muta Kristen. Kita mau tebal-tebal minta. Tidak muta apa kopi. Kereta tu pun tak boleh nak beli dah. Ni rugi. Dunia tak mewah dah. Akhirat tak ada pula. Hari-hari duk turut dunia. Kalau kaya setara mana tak boleh naik juga. Tak boleh beli dah tu katubel kambing tai. Nanti naik patu baik akhirat lah. Tu nak royak witih dah. Habis sini royak atas pisah wi ingatlah. Maksud situ dan makruh keluh kesah bila pada ketika sakitnya. Lupa kau tu mepek kau tu kata kau tu. Duk dia sudah mulut. Dah mulut nak tergerak. Raditu billahi rabba. Aku puas hati bertuhan dengan Allah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku puas hati dan Nabi Muhammad jadi nabiku. Wa bil islami dini. Aku puas hati dan Islam agamaku. Pala banyak pula tahu. Nah, gatu lagu mana mak suye wasa ingat dah tu. Hak sat ni hak mana lagi? Tu ingat lah mak suye. Lepas tu Nabi ya wa rasulah. Le hujung sikit. Mu lagu mana ji? Ngam mak suye. Napa nak seri ke benar dia? Apa nak benar dia tu yang maksud ya mak selalu tu mak mabuzah. Allah muji muduk dia je. Tu banyak tu dah. Ya tak sewi keluh kesah, tak sewi kita duk bilai, tak sewi kita duk tak ada dah. Nak wi redha dengan dia. Puas hati dah Tuhan buat aku. Tu sunat pula jangan keluh kesah. Tu ingat molek kita satu hari siapa sakit. Bukan tak apa je kena siapa dengan sakit. Tak setara mana pun. Dah, sakit kita kena redha. Jadi duk kelesah, jadi duk ngepek, jadi duk gelepar ke apa.
dak gelepar boleh dah gelepar jangan melampaui sangat ni tum kau ni tendai mari balik mari orang masuk tendai orang sakit tu supaya kita tak puas hati dengan tu hari sakit tak leh masuk dalam musiat batin pula. Dan demikian lagi berperangai dengan perangai yang jahat. Masa kau kita duk uzur le sakit jangan buat perangai yang jahat. Lagu mana perangai yang jahat? Duk ngepek demo, duk ngupak demo, duk maki demo, duk tengok terosak. Sakit duk tengok terosak lagi. Pak tengok terosak peh-peh dia anda belakang lain ni. Balik-balik sebentar nampak mu siap balik-balik sebentar benda hak molek. Tapi benda hak molek ia tak cocok dengan kita. Duk kutik tengok benda-benda hak tak molek. Benda-benda yang meralik melala dengan akhirat. Tu orang panggil tok se dah kita sakit. Duk tengok benda tu lagi. Tengok orang tu lah ni tengok orang sakit cokong, duk tengok terosak duk kelik apa. Maya dak maya dah. Tak ana nak ambil semaya tayamum. Duk terguling geliak kanan geliak kiri. Dua belah air garis, bak jabe. Mata tu ripit sebelah luas sebelah dah. Perut jak bertambung nak royak kata. Ucap bibi mulut. Kau buka tengok terosak. Nak selawat Nabi kau nak zikir dak. Nak tanya orang semaya lagu mana tayamum ku tak boleh kena air ni. Dak. Dak gitu. Pasal lagi kok jelas tu apa nak kata. Abang kata kita nak ingat molek dah. Maksud ye dia, kak ye dia, kak joh dia dah ke. Dah. Nak royak bila sakit kita jangan habis masa tak ada beda. Dah. Terosak pandai-pandai lah. Bukan sah kita nak tengok mereka tengok ngaji gapo tak apalah. Dah, orang panggil kena baca gini mu. Sakit banyak gapo, kita kena puas hati dengan tu heltak. Atau dia suruh situ. Dah. Duk ngupak demo kata demo tu dah apalah. Dah, aku tak nampak lagi tu dua pupuku tu. Biar yo sakit aku sarak roh lima dengan gapo lagi. Ni aku sakit 2 bulan tak ada nampak dua pupu ya tu. Apa ikut dia lah. Dia tak semari tu tak buka dia. Dah kita pergi, kita boleh follow kita dah. Dengan roh lima dengan gapo week lagi week dia. Payah tak mari cek dia tu orang panggil adalah dia malah cara dia tu tak buka wik dia ikut dia kita dak ngupak tu baik mung lah mari pak aku 2 kali dah aku 2 pupu aku tak ada dek tu tak mari lagi tu dia ada mengepek tak usah kacau lah belah-belah lah nanti aku tengok dia aku segar aku tak pergi sakit tak mari sakit pula Allah kata dia belah dah tak kati dia nak mati dah jangan tu kata masuk dia tak molek tu ikut dia lah mari boleh follow dia tak mari tak ada apa. Sebut tak habis. Tu dia. Pada mau mari tahu kat rabuk kita kata pula dah. Mari tak kira 12 je leh. Payah nak klik jipuk 5 lagi 2 hotel bak klik cucu. Apa boleh main? Ambil 5 2 hotel bak klik cucu. Payah mari tak kira saja dah. Habis 4 hotel dah 5 dia tu. Pasal lagi 2 gelas. Okey banyak. Ikut dia lah hotel nak makan sunat kita akid dia. Dah ke? Ayah tak mari tak ada apa lah dia boleh follow dia mari dah. Pak kita jamu dia tu dah tapi beci di kuping ikut dia lah gaya kuping tu baik mak kelik ambil lagi walimah 2 hotel klik cucu ambil apa hak orang dan berbatah-batah pada yang lain daripada pekerjaan agama hanya hidup balah jangan hidup cengang jangan hidup apa dah kan ni kutik royak belakang cik Allah wak makan kemarin nyanyi lah hagi nak betul lah pakai wak kulit lah gula wak kulit yang suruh mana aku mendengar tak ada kena tekan dah nak mati dah tu nak royak weh tak seduk balah nak ke balah agama tak apa cuba buat doa tak weh kat nak mati apa aku ngaji dah kitab tu tapi tak ingat ya tu kata aku dengar sekat ni ya ni aku dengar panjang sikit hak panjang ulama hak ni hak nabi bagi kita ambil nabi kata ulama tu dah aku tak ingat lah hak panjang ni ambil panak pun tak apa tu lah kuno hak panjang duk balah hak tu tak apa maksud ye weh balah hak tu balah nak nerai agama orang panggil tu lagu mana dah kak selamah di Panama ni dah kak selamah Cehe tu orang hamba tu boleh hidup tita semua tu ada boleh jadi dia nama kak selamah rumah suye ni dah maksud ye dia bekas bini tok meneh lah tu kak ye tu dah tu nak royak kata begitulah di antara dia baik kemudian itulah ada yang suruh dalam kita duduk sakit dan demikian lagi segala bagai-bagai kebajikan dan makruh kalau kesah pada ketika sakitnya dan demikian lagi perangai dengan jahat dan berbatah-batah daripada agama habis itu dan sunat
Dah, dan sunat bahawa mulahazah ia orang sakit nak mati tu. Mulahazah sini orang panggil sedar. Mari sedar, mari sila orang panggil. Mari sedar, mari sila. Dah, akan bahawasanya inilah tu manakah kita duduk sakit tu. Orang sakit tu, inilah orang sakit atas mana? Akhir waktunya daripada dunia. Hai wasabelah juga dah. Kita ada wasa sakit berkali aku ni hari ni, hari kami ni hari sutai dah aku duduk atas dunia. Boleh jadi kau 5 setagi berkali aku tinggal dah rumah. Tinggal dah tok laki ku, tinggal anak cucuku dah. Tinggal dah kakah mahku 4 kuk berat. Tinggal dah sajiku, tinggal dah kuahku, tinggal dah dia kelapaku. Sunatlah kita kena mulahazah, ingatlah hati masa kau kita sakit boleh jadi setagi dah aku ni tinggal dunia dah. Sebelah pas tinggal tak kelik dah latih. Pas sikit-sikit tak padai dah mau suye weh. Tak padai kena banyak. Benar ke? Tu Kak Ma dah. Tu Kak Ma pun kena banyak belaka tak padai dah. Lalu sunat kita mulahazah, kita sila dalam hati, sedar dalam hati kata inilah masa je pukul sekian ni setagi boleh jadi waktu yang akhir aku lah dunia ni dah. Tu sebelah dah nak tinggal dunia. Pas tinggal dunia tak temu lah dengan ibu bapa kita. Nak kita mati lah imi, ibu bapa mati lah imi temu. Dah. Pas kita bakat minta we mati lah imi biar amal lah banyak. Temu dengan tok laki kita, temu dengan anak kita, temu dengan bini kita. Tetapi amal lah baiklah. Habis itu. Dan lagi pula ia kata, dan bersungguh-sungguhlah ia atas daripada mulahazah tadi. Lagu mana? Dan sunat pula bahawa dia bersungguh-sungguh ia seorang nak mati sakit tu. Bersungguh-sungguh akan menututi bagai yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari jalan lah. Nak we Tuhan tu reda kita. Sabit reda bani ngaji dah berapa dah teh reda teh? Ada 5 yang pertama nak we Tuhan reda kata kita ni hamba dia. Nombor 2 reda Nabi Muhammad nak kata kita ni ya reda kata dia ni umat dia. Nombor 3 parut. Nombor 3 ji. Nombor 3 lek. Nak we reda ibu bapa nak kata dia ni anak dia. Dia suka hati kata kita ni anak dia. Ni tanda syurga belaka ni. Yang keempat reda tu guru, nak we tok guru tu reda kata dia ni anak murid dia supaya dia boleh tolong kita daripada masa nanti. Nombor 5 reda suami kepada isteri maksudnya dah. Maksudnya biasa balah dengan bayar dia. Dengan ayah mamuzah dulu biasa balah tak? Tak ada biasa sikit apa? Hanya ada bunyi mulut yang ingin molek tu. Mulut yang ingin tu punya ceng pun ada balah tak ada dah. Ada senyap dah tu. Kalau tak ada mujur lah maksudnya serga lah. Kerana orang panggil tok laki kita ni serga dua tapak kaki ya. Payah tak aja duk sakit hati dengan kita kak. Ya reda kita serga lah. Mujur maksudnya dah. Kalau sikit banyak maksudnya buat pahala lah dia. Belah-belah kelik ngaji tagi ya Allah. Pahala aku ngaji sikit banyak tolong siapa aku tok laki aku atik tu ayah mabuzah nama pak hamba tak tahulah. Tu dia deh. Tu nak uya reda kita. Lepas tu bila kita duduk di dalam sakit uzur ni dah lalu itulah dia nak suruh kita tu menutup ti sungguh-sungguh dah wi barang mana kara baik buat teh kita kata kita tu di dalam tu hereda. Pas itu kena banyak apa? Raditu billah. Habis-habis malah raditu billah. Raditu billahi rabbah. Raditu billahi rabbah. Lagu tu balik. Tuhan aku berpuas hati dah bertuhan denganmu. Gapo hak mu buat gapo mu kata wiku sakit, wiku segar, wiku lapar, wiku sesak, wiku gini, semua aku puas hati dah Tuhan yang buat aku lagu ni. Itulah. Dalam kata kita buat teh kita nak hidup dalam Tuhan reda. Tu bila tu ketika kita ada uzur dan sakit kadah dah. Tu baik. Sebab gapo tu kita nak menutup bersungguh-sungguh menutup ti menutup ti apa barang di redha Allah Taala supaya dimatikan dia akak orang sakit tu tak situ domeh dia supaya
dah supaya dimatikan dia orang sakit tu mati atas iman yang sempurna. Mati atas iman yang sempurna, mati lagu mana lek? Dah mati le sepenuh, mati le mucak 2 kelima syahadah lah. Allah lek dah nak bila mati kata la ilaha illallah right. Tu tak ada apa lah, tak mati le sepenuh sungguh, tak ada apa-apa, masuk syurga selalu dah, tak ada kena hisab dah. Hak tu Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa-siapa yang akhir kali dia dengan la ilaha illallah, tak kecek lah, senyap wadu-wadu mati, walau tak mati selalu pun tak apalah. Dia kata la ilaha illallah jak waktu zuhur, bomolek mati subuh esok, tapi tak kecek lah. Dia kira hak tu, dia kira la ilaha illallah tadi. Dia tak sama dengan hak ni. Alhamdulillah, alhamdulillah kau mati. Tak ada yang kira tu, yang kira zikir tu, dia nak dia tu. Sebab ni dia sebut dah, dia sebut letu dah. Satu hadis lagi kata lagu mana? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabal jannah. Wajib syurga. Tapi maksud la ilaha illallah lah. Lepas pada la ilaha illallah wa doa pula Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Mati ke belah kare suk ngau tu tak dinama suk dengan kalimah la. Tu dah tak dinama ngasuk tu ya nak wisuk ngau ni. Tu orang panggil kerana kita duk minta redha Allah Taala tu nak supaya nak kita mati la iman yang sebenar. Kalau mati la iman tak sebenar lagu mana? Mati dengan sebab tak ada taubat, mati dengan tak qada semaya, dah mati dengan tak ada taubat, hidup zina, hidup mabuk, pergi mati. Tapi mati dalam iman. Ni orang mati tak sebenar sebab dosa dia banyak dengan Tuhan. Boleh masuk syurga, boleh masuk, tapi masuk akhir-akhir. Kena bakar dengan api hak mabuk dia tu dulu. Kena bakar dengan api hak dia duk zina tu dulu. Kena bakar dengan api hak dia duk makan tara demo tu. Habis hak tu baru boleh masuk syurga. Habis orang pai masuk belah halik akhir-akhir. Tak masuk awal dak. Tapi walau bagaimana pun boleh masuk kan iman dah. Engkau Nabi kata man mata, siapa-siapa dia mati wa huwa ya'lamu, padahal dia yakin alla ilaha illallah dakhalal jannah, yakni mati dalam kalimah la ilaha illallah, tak ada sebut di mulut tapi mati la iman, boleh masuk syurga. Tapi dosa mu tu bakar dengan api dulu, kalau tak ada taubat habis tu baru syurga. Tapi hak ni bila la ilaha illallah senyap dengan lagu tu, hak ni masuk syurga dengan tanpa hisab. Hak ni orang panggil atas sepenuh mati ni, sebab mati dalam kalimah syahadah, mati dalam kalimah la ilaha illallah. Panak mati tu kata dia dah mu kena duk cari jalan tu redha. Kau masa muda dan tak uzur. Panak segala ni pun baca. Habis tu kalau baca 3 kali pas subuh, 3 kali pas ngorek. Di pada masa Tuhan kena redha kita. Nabi mek tangi kita gibuh dalam syurga Allah Taala. Allah mau cik temale dah. Hak mana raditu billah tu lah. Dia royak raditu billah tu. Hak mana lagi? Hasan ni Hasan ni habis takdir dah, cerita lain dah. Kita duduk dalam sakit nak kita redha, duk cari menutup ti keredaan Tuhan. Apa jalan setengah nak redha Tuhan, nak Tuhan redha kita, mulut kita sebutlah raditu billah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Banyak. Mudah-mudahan Allah Taala redha kita, kita masuk dalam orang yang mati dengan sepenuh, mati la kalimah la ilaha illallah. Tu yang nak royaknya. Faham maksud dia dah. Terbaik. Dan bersegeralah seorang yang nak mati itu bercepat bergangak kepada membayar akan hukuk. Hukuk ni hak, kewajipan atau hukuk yang wajib atasnya, atas orang sakit, membayar akan dia akan hukuk tu. Pergi carilah hotel demo. Duk sakit kita tak boleh pergi pun mesti demo. Ingat weh kata dah, hotel ku dah ada kedai ayah tu 42 kok mau pergi bayar lah. Tu ikan cekleh duk jual colek ku 9 pagi tan tu. Dah 300 lebih tu. Aku galik boleh bayar galik.
Tu pisah pergi bayar. Dekat pajami aku duk nego kerak gitu kau teh tu hanya tu royak berhabis. Yo pergi bayar berhabis. Tak leh nak bayar pergi minta halal. Tak leh minta ya tak ada halal juga we anak cara pula. Sebab orang kau teh orang ni dia tak naik roh di langit dak. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. Roh yang duk gantung di atas langit bumi. Ni fak penonton duk tengok dalam live show ni kalau ada kau teh pergi bayarlah. Harga air batu kisar ko, harga telik ko, harga mi kuah ko sate ko, harga tung ko, harga gapo-gapo butek demo pergi bayar. Lebih-lebih lagi kak nak mati suruh perhabis pergi bayar. Sebab hak kita kena bayar. Tak bayar sih kena bayar akhirat. Pas hotel kita lekat demo lekat hotel kita lekat hotel demo ni, roh tidak naik langit. Teringat molek. Nabi tak semayang-mayang. Orang lekat hotel orang ni. Besar. Lalu ni banyak orang butek tak saya bayar. Ingat cekak tak saya bayar wasa mano hau. Piye butek tu nak manis leting. Nak 2,000 kawin dah, nak 3 tak apa kau bayar lalu Allah bulan depan mutaharak ke. Mula selalu bala baca lalulah. Bawa 3,000 gai pak laning tak bayar 3 tahun lebih dah. Minta jadi balah. Ingat tu weh dia duk mengajar dah ni. Pak mati mu tak bayar hotel orang. Roh mu duk lekat di antara langit dengan bumi. Mu'allaqun bainas sama'i wal ardi. Kena bayar hotel tu baru lepas lagi. Habis bisa bayar lah. Lebih-lebih lagi tempat hidup cara ni kat nak mati. Habis itu dah. Dan tak kesik ia sore daripadanya. Daripada bayar, daripada menunai tu. Hukum itu. Tak kesik tak kesik lah. Daripada hak Allah Ta'ala dan hak Adam. Tak boleh buat cuai dah. Kena pergi bayar. Hotel hak Tuhan ke apa? Hotel hak Tuhan ni ke haji. Habis pak mati kena kira molek. Si mayat ni wajib dah haji. Kalau wajib mau kena pisah pergi bayar. Lah ni 40 50 ribu. Ada demo dak ikut ambo sore 2 apa dah. Ni ada 4 5 orang. Demo ada duit kan tak lepas. Ya orang ada hotel, ayo ada siapa masa haji tapi dia tak pergi ke masa dia hidup. Demo tu nak kira setara mana nak? Bekas rumah dia getah ada 4-5 rai kelapa 4-5 rai. Tekah dia duk hidup, dia tak wajib buat ada qada tu. Sebab dia duk makan cari ye. Alik pakai rumah tu 2 rai setengah. Kelapa ada 2 rai, pas rumah sebuah. Dia tak kira tu, tak apa nisab, tak apa puasa. Tapi pak dia mati pukul kelapa 2 rai setengah berapa ga? Getah dia 3 rai berapa ga? Bukan rumah dah berapa ga? Kira-kira mari 1 juta atau 800,000. Pak haji banyak ana 250. Mu kena bayar dah. Ni dek gaduh bagi sakau, kena bayar haji dulu. Pergi cari ambo lubuk dia tak apa. 45,000, 50,000. Lagi tu mah lebih kurang. Sore. Kena bayar tidak tak lepas. Hak Allah Ta'ala. Tapi sama taruh nak bayar hak Allah Ta'ala, pergi cari hak ada dulu. Si mati ni lekat hak dia hati. Pergi cari le kampung, cari luar kampung. Istihanah kau molek-molek kau nak semayang mayat tu. Mayat mek ambo ayah ambo ni. Kalau kiranya siapa dia lah. Hak dia duk berhutang sikit banyak. Jadi hutang dia tak ada dah, ambo ke tanggung. Ni anak jantan sungguh ni, lupa cai pantai ni ke panggil ni. Ambo nanggung ke hutang dia tak ada dah. Lalu tu siapa yang ada lah orang tua ambo yang ada hutang dengan dia tu dengan dia ni, jadi ambo lah orang jom nanggung. Nak mari minta ke ambo. Si mati mak ambo ayah ambo sudah tak ada dah. Ni anak lupa cai pantai. Ya tak ada apa lah. Ada orang nak buat aku tulis nak gaduh nak aku nak tanah depan. Aku nak tanah belakang. Dia mu tanah belakang pun nak ambil luas sikit, sepek sikit lah balah dah mau dua letih nak depan belakang. Nak tolong bayar haji mak haji apa tak ada. Nak bergaduh. Tak ada nak bayar hak Tuhan, tak ada nak bayar anak ada, duk gaduh bagi tak sah selalu dah. Tu ingat molek. Nak bayar habis hutang anak ada, hutang haji dia. Lepas tu lalu tu lah mari pula bayar hutang Allah Ta'ala, lepas tu baru boleh bagi zakat. Lepas tengok dia tak keluar zakat kena agak tu. Tak keluar zakat, dia kena nego besar, tak bunyi keluar zakat. Pas dia mati kena cek molek weh. Cek molek tu. Jok dia nego lama mana tu, laba banyak mana, modal banyak mana, tak ada yang keluar, cek molek. Bini dia nak bagi zakat, cek molek. Karena wajib dia kena keluar zakat. Tu je lah tu. Dia gaduh bagi, cek molek tu.
Hai goni wa halusi molek badai tak wa halusi gak temu hak mati nyanyi dah hon dak apa nak cara nak jual nak duit ya okey dia nak situ nak kau senepah bagi pak kereta lah pala ni kereta ruk faifa nak timbul 400 boleh dah pas boleh saka 300 bayar muka luar tu dah apa serepak ibu seboleh tarik sah cara saka naik ya lon ni nak kaya kata deh habis tu kita duk ngaji dah ingat molek tengok tu habis situlah lepas tu kena semula pula dia bukunya pak tadi deh dan mengembali ia akan segala mazalim dan segala amanah orang dan minta halal dan minta maaf ia daripada segala isteri dia anak dan keluarganya tu panjang lagi dah tu semula lah pula duk kecek daripada segi kat nak mati bukan kat nak mati pula ni kita buat tiap pro molek dah baca gapo baca kita bacalah bokak nak mati kita ingat ngeng mudah buat dah kerana kita biasa dah buat dah habis kat tu kita akan sambung minggu lain kali pula dah wallahu a'lam ada gapo nak tanya lagi ada dah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli kokoh tak ada jalan pepalkat panah marah kali dah faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta kokoh benar tu tak agak tu puasa baru ni masa derah sikit Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq ada bunyi suara bodi macam kedak je wan nasiril haqqi bil haqq ada bunyi nah baca apa je tu habis tak ingat kita lalu tu wal hadi ila siratikal mustaqim tak bunyi lagi dia bunyi tolik ya nah wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula alhamdulillahi ala nikmatil islami wal iman ini kokoh benar wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan nikmah alhamdulillahillazi ja'alani min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam kokoh semata dah wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal tak lagi kokoh benar dah bunyi suara PK itu wallahu a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma inna nas'aluka al-man nafi'a wal kan wasi'a wa shifa min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tabi'in ajmain walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallah wa bihamdika